buku skrap keselamatan, Bengkel RBT. Panduan semasa. Yeay! Hai kawan-kawan, malang dia tidak berbau. Bengkel RBT atau bengkel kata megawai. Rahsia bengkel selamat, susun atur dan kebersihan. Pastikan perabot tersusun rapi. Jangan buat macam ni. Bahagian 1. Masuk tanpa berkenaan guru. Boleh berlaku kecederaan atau kehilangan barang. Tidak membuka pintu dan tingkap. Tiada penggunaan yang baik dan pencahayaan tidak cukup. siram muasasan yang melecur di bawah aliran air. Berjumpa dengan pegawai perubatan dengan segera. Awas, terkena renjatan elektrik. Jangan sentuh mangsa dengan kayu kering atau tali pinggang. Digunakan untuk merawat luka atau kecederaan ringan. Murid wajib mendapat nasihat dan pandangan guru sebelum guna ubat-ubatan di dalam ini. Saya kapas untuk membersihkan luka. Saya iodin, antiseptik potong luka. Alat ini sangat penting untuk memadamkan kebakaran kecil di dalam bengkel. Macam mana guna? Jom selak muka surat sebelah. Tarik pin picu keselamatan. Halakan muncung ke arah api. Tekan tuas dengan angin. Jika loceng kecemasan berbunyi, tinggalkan balai selamat. Sentiasa berdisiplin, jaga kebersihan dan paling penting, dengar arahan guru.